Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika Monika binti Abdullah dari Kumpulan Khalid Al-Walid. Kumpulan kami ingin membentangkan perbandingan sistem pendidikan Islam negeri Johor dan Selangor, struktur pentadbiran, kurikulum khas dan program inovasi. Pendidikan Islam di Malaysia merupakan teras dalam sistem pendidikan negara untuk melahirkan murid yang beriman, berakhlak mulia dan berilmu. Bermula dari sekolah tradisional dan pondok, kemudian berkembang menjadi aliran rasmi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia serta Jabatan Agama Negeri. Setiap negeri mempunyai peranan tersendiri melalui Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri. Wujud persamaan dan perbezaan mengikut undang-undang dan keperluan tempatan. Johor dan Selangor merupakan dua negeri maju yang mempunyai sistem pendidikan Islam yang tersusun, namun mempunyai ciri khas tersendiri dari segi sejarah dan pentadbiran. Objektif kajian menjelaskan struktur asas sistem pendidikan Islam di negeri Johor dan Selangor, mengenal pasti persamaan dan perbezaan dari segi pentadbiran, kurikulum khas dan program inovasi. Mengetahui kelebihan dan amalan terbaik yang boleh dikongsi antara kedua-dua negeri. Menyediakan maklumat asas untuk menambahbaikkan sistem pendidikan Islam secara umum. Kepentingan perbandingan. Memudahkan pemahaman tentang cara pendidikan Islam dilaksanakan di pelbagai negeri, membantu mengenal pasti kelemahan dan kekuatan setiap sistem, menjadi rujukan bagi perancangan dasar dan pengajaran, membuka ruang kerjasama serta pertukaran idea antara Jabatan Agama Johor dan Selangor. Dengan ini berakhirlah pembentangan saya dan saya serahkan tugasan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Hayatu selaku pensyarah untuk subjek ini serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Azrina binti Hussein akan menerangkan sedikit mengenai struktur pentadbiran pendidikan Islam di negeri Johor yang melibatkan tiga komponen utama iaitu Majlis Agama Islam Johor MAIJ, Jabatan Agama Islam Johor JAINJ dan Bahagian Pendidikan Islam. Pertama, Majlis Agama Islam Johor MAIJ merupakan badan utama yang bertanggungjawab menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dalam perkara yang berkaitan dengan agama Islam di negeri Johor. MAIJ berperanan merancang dasar, mengurus hal ehwal keuangan seperti zakat dan wakaf serta memastikan perkembangan syiar Islam dilaksanakan dengan teratur. Selain itu, MAIJ turut memainkan peranan seperti menyokong pembangunan pendidikan Islam melalui penyediaan dana, kemudahan dasar yang berkaitan dengan institusi pendidikan agama di negeri Johor. Kedua, Jabatan Agama Islam Johor JAINJ merupakan agensi pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh MAIJ dan kerajaan negeri, turut menguruskan pelbagai aspek berkaitan dengan pentadbiran agama Islam termasuk pendidikan, dakwah, penguasaan syariah, masjid serta pembangunan modal lisan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, JAINJ bertanggungjawab memastikan sistem pendidikan agama berjalan dengan lancar dan memenuhi objektif yang ditetapkan. Seterusnya, di bawah JAINJ terdapat bahagian pendidikan Islam yang berperanan secara khusus dalam mengurus dan menyelia pendidikan Islam di negeri Johor. Bahagian ini bertanggungjawab merancang kurikulum, memantau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, mengurus sekolah agama negeri Johor, melatih guru-guru agama serta memastikan kualiti
pendidikan Islam sentiasa dipertingkatkan. Bahagian pendidikan Islam juga berusaha melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan agama yang kukuh, berakhlak mulia dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, struktur pentadbiran pendidikan Islam di negeri Johor merupakan satu sistem yang tersusun dan saling melengkapi. MAIJ berperanan sebagai pembuat dasar, JAINJ sebagai pelaksana utama, manakala bahagian pendidikan Islam memberi fokus kepada mengurus dan pembangunan pendidikan Islam agama negeri Johor. Kerjasama antara ketiga-tiga pihak ini amat penting dalam memastikan pendidikan Islam di negeri Johor terus berkembang dan mampu melahirkan generasi Muslim yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bahagian saya akan membincangkan tentang perbandingan struktur pentadbiran pendidikan agama Islam antara negeri Johor dan negeri Selangor. Antara perbandingan yang boleh kita lihat, yang pertama dari segi persamaan. Antara persamaan dari sudut struktur pentadbiran, bagi Johor, dia ditadbir oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Manakala Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Di mana kedua-dua jabatan ini membahagikan sistem persekolahan kepada dua kategori utama. Yang pertama, sekolah jenis integrasi yang menggabungkan kurikulum akademik, yang mana akademik itu di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan, KPM, dan juga dengan subjek agama, subjek diniyah, di bawah satu bumbung, di bawah satu sekolah yang sama. Kedua, wujud juga sekolah agama yang asing, subjek agama sahaja, di mana biasanya sekolah kebangsaan sesi pagi, manakala sekolah agamanya di sesi petang. Kedua-dua Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor juga mempraktikkan kerjasama dui pengelolaan yang erat bersama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, hierarki pengurusan di sekolah kedua-duanya selaras, iaitu diketuai oleh pengetua atau guru besar. Dan sistem peperiksaannya pula adalah sama juga, hampir samalah dari sudut dari peringkat menengah, iaitu kalau sekolah agama di peringkat menengah, kedua-duanya menggabungkan sijil kebangsaan arus perdana seperti SPM dan STAM. Seterusnya, perbezaan antara struktur pentadbiran pendidikan agama Islam di Johor dan Selangor. Antara perbezaan yang paling ketara adalah pada tadbir urus Pusat Pengajian Tinggi. Di Johor, College Universiti Islam Johor atau KUIJ-C dikelola di bawah Majlis Agama Islam Johor. Sebaliknya di Selangor, Universiti Islam Selangor UIS ditadbir urus oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Beza dekat situlah. Kalau sekolah, dua-dua jabatan. Tapi kalau pengajian tinggi, Johor Majlis Agama Islam, bukan Jabatan Agama Islam. Seterusnya dari sudut penamaan institusi, untuk sekolah rendah integrasi yang mana dia gabungkan dua-dua subjek agama dan akademik, kalau dekat Johor menggunakan nama SRAP, Sekolah Rendah Agama Bersepadu. Manakala di Selangor menggunakan nama SERAI, Sekolah Rendah Agama Integrasi. Manakala untuk pensijilan peperiksaan, strukturnya pertamanya secara umum satu Malaysia, kedua-dua di negeri Johor dan Selangor ada UPKK, selaras satu Malaysia, dikelola oleh JAKIM. Manakala khas di Johor adalah sijil untuk darjah 6, sijil darjah 6 agama SDEA,
Manakala Selangor pula ada sijil khas darjah 6 yang dinamakan sebagai PSRA, Penilaian Sekolah Rendah Agama. Sebagai kesimpulan, walaupun terdapat variasi dari segi terma penamaan sekolah dan peletakan institusi tertinggi antara majlis agama dan jabatan agama, tapi misi teras kedua-dua negeri tetap sama. JAIZ dan JAIZ telah membuktikan keupayaan cemerlang dalam mewujudkan kelangsungan sistem pendidikan yang bersistematik, bermula dari peringkat rendah hingga ke universiti. Ini jelas membuktikan komitmen jitu pihak kerajaan negeri dalam memartabatkan pendidikan Islam secara holistik dan integrasi di Malaysia. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum ni kita dah melihat perbandingan dari aspek pentadbiran. Jadi sekarang ni saya akan teruskan pula dengan aspek kurikulum, iaitu kurikulum khas negeri Johor. Di Johor ni, sekolah agama menggunakan kurikulum Sekolah Agama Kerajaan Johor atau lebih dikenali sebagai SAKJ. Kurikulum ini diselaraskan oleh bahagian pendidikan Islam di bawah JAIZ. Maknanya, walaupun murid belajar di sekolah agama yang berbeza, mereka tetap menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Jadi pembelajaran pendidikan Islam di seluruh negeri Johor ni lebih seragam dan teratur. Kalau kita tengok pula kandungan kurikulumnya, murid akan belajar mata pelajaran seperti Tauhid, Fiqh, Sirah, Al-Quran, Jawi dan Bahasa Arab. Setiap pelajaran ni ada peranan dia sendiri. Contohnya, Tauhid membantu murid memahami akidah, Fiqh pula memberi pengetahuan tentang ibadah, manakala akhlak membentuk sasiah dan adab. Mata pelajaran yang lain pula saling melengkapi supaya murid ni bukan sahaja belajar ilmu agama, tetapi juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kalau kita lihat dari segi sistem peperiksaan pula, Johor menggunakan peperiksaan yang berpandukan sukatan SAKJ. Murid akan dinilai melalui peperiksaan bertulis dan juga penilaian lisan. Melalui penilaian ini, guru dapatlah melihat sejauh mana murid memahami apa yang dipelajari. Jadi sistem ni bukan sahaja membantu penilaian pencapaian murid, malah memastikan standard pendidikan agama di semua sekolah agama kerajaan Johor ni sentiasa seragam. Jadi secara keseluruhannya, kurikulum SAKJ ni menunjukkan bahawa Johor ni mempunyai sistem pendidikan Islam yang tersusun, bermula daripada kurikulumnya, mata pelajaran yang diajar hinggalah kepada sistem peperiksaan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita akan melihat pula kurikulum khas negeri Selangor untuk membandingkan persamaan dan perbezaan antara kedua-dua negeri. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Ani Saya akan menceritakan tentang kurikulum khas Selangor, iaitu KAFA. Untuk pengetahuan semua, kurikulum khas Selangor KAFA di bawah seliaan Jabatan Agama Kemajuan Malaysia, iaitu JAKIM. Untuk melengkapkan, di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Untuk pengetahuan kita semua, KAFA mempunyai 9 subjek utama, iaitu Al-Quran, Hafazan, Tauhid, Ibadat, Akhlak, Sirah, Bahasa Arab, Tajwid dan Jawi. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kurikulum integrasi tahfiz. Manakala integrasi tahfiz ini juga ia merupakan satu gabungan antara tahfiz dan akademik. Ia juga mempelajari pelbagai subjek seperti Al-Quran, tahfiz, tajwid, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Ada beberapa komponen utama dalam integrasi tahfiz. Yang pertama adalah hifzul Al-Quran, iaitu hafazan Al-Quran. Yang kedua adalah makhraj Al-Quran. Yang ketiga tajwid, tilawah Al-Quran, adab Al-Quran dan sebagainya. Yang terakhir sekali iaitu sistem pentaksiran. Sistem pentaksiran integrasi tahfiz mempunyai beberapa cabang komponen, iaitu yang antaranya yang pertama adalah pentaksiran hafazan.
mengikut hafizan dari segi harian, mingguan dan bulanan. Mereka mempunyai ujian ataupun tasmi' sesama guru mereka. Yang kedua adalah pentafsiran dari segi ilmu tajwid. Sambil pelajar membaca Al-Quran ataupun menghantar hafazan Al-Quran, guru akan menilai dari segi bacaan tajwid tersebut. Dan yang ketiga adalah pentafsiran akademik. Ini seperti sekolah-sekolah yang lain juga mempunyai pentafsiran mingguan ataupun bulanan, ataupun juga dari segi semester. Baik, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Isnin, KIDA 240-904-016. Okey, saya akan menyambung daripada ulasan sahabat-sahabat saya, iaitu berkenaan dengan program inovasi pendidikan Islam di Johor dan Selangor. Jadi dalam proses mengembangkan pendidikan Islam di Johor dan Selangor, memperkenalkan berbagai program inovasi yang menggabungkan pendidikan agama, akademik dan teknologi bagi memenuhi keperluan pendidikan abad 21. Bagi negeri Johor contohnya, antara program inovasi yang menuju adalah program Tahfiz Tibet. Program ini mengintegrasikan hafazan Al-Quran dan pendidikan Tibet dan latihan teknikal dan vokasional. Tujuannya adalah untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja menguasai, menghadam, mengamalkan Al-Quran, tetapi juga memiliki kemahiran teknikal yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Antara institusi yang terlibat ialah Mahat Tahfiz Negeri Johor dan beberapa institusi tahfiz yang bekerjasama dengan Kolej Kemahiran Johor serta agensi Tibet Negeri. Sebagai contoh, pelajar boleh menghafaz Al-Quran sambil mengikuti latihan dalam bidang automotif, teknologi elektrik ataupun teknologi maklumat. Selain itu juga, Johor turut melaksanakan digitalisasi pendidikan agama dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, sekolah-sekolah agama di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor menggunakan bahan pembelajaran digital, aplikasi Al-Quran, elektronik dan platform pembelajaran dalam talian bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kita lihat kepada negeri Selangor pula. Inovasi utama dalam program negeri Selangor ialah program integrasi tahfiz. Ini ia menggabungkan kurikulum tahfiz dan kurikulum akademik kebangsaan. Antara institusi yang terlibat ialah Mahat Integrasi Tahfiz Selangor, iaitu MITS, yang berada di bawah pengurusan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Melalui program ini, pelajar peluang menghafaz Al-Quran sambil mengikuti mata pelajaran akademik seperti matematik, sains dan bahasa Inggeris. Selangor juga memperkenalkan konsep Smart Classroom atau bilik darjah pintar di beberapa institusi pendidikan Islam. Sebagai contoh, sekolah-sekolah MITS menggunakan papan pintar, projektor interaktif dan kemudahan internet untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Selain itu juga, pelaksanaan pelajaran digital membolehkan pelajar mengakses nota, tugasan, kuis dalam talian melalui platform seperti Google Classroom dan sistem e-pembelajaran yang dibangunkan oleh pihak sekolah. Jadi pendekatan ini membantu meningkatkan kemahiran digital pelajar di samping memperkuatkan penguasaan ilmu agama. Secara kesimpulannya, Johor dan Selangor masing-masing telah melaksanakan berbagai inovasi pendidikan Islam yang memberi penekanan kepada keseimbangan antara ilmu agama, akademik dan teknologi. Inovasi ini menunjukkan komitmen kedua-dua negeri berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danis daripada kumpulan Khalid Al-Walid. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang persamaan, perbezaan dan kesimpulan sistem pendidikan Islam di Johor dan Selangor. Johor dan Selangor merupakan dua negeri yang mempunyai sistem pendidikan Islam yang kukuh dan sentiasa berkembang mengikut keperluan semasa. Kedua-dua negeri telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan pendidikan Islam terus relevan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan
perkembangan teknologi. Okey, untuk persamaan yang pertama, kedua-duanya di bawah pentadbiran berasaskan institusi agama Johor, di mana Johor di bawah Jabatan Agama Islam Johor dan Majlis Agama Islam Johor, dan juga Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor. Persamaan yang kedua ialah penekanan kepada pendidikan akidah, ibadah dan akhlak. Kedua-duanya mempunyai mata pelajaran yang menekankan kepada pendidikan akidah, ibadah dan akhlak. Contohnya mata pelajaran seperti sirah, akhlak, tilawah Al-Quran dan jawi diajar secara sistematik kepada pelajar. Persamaan yang ketiga ialah menyediakan pendidikan yang formal. Johor dan Selangor sama-sama menyediakan sistem pendidikan agama formal yang tersusun kepada masyarakat Islam. Dan yang keempat, kedua-duanya melaksanakan program tahfiz, di mana program tahfiz diwujudkan bagi melahirkan generasi yang menghafaz Al-Quran dan memahami kandungannya. Dan yang kelima, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi ini membolehkan guru menyampaikan pelajaran dengan lebih kreatif dan fleksibel serta dapat membantu pelajar secara interaktif. Perbezaan yang pertama ialah perbezaan dari segi struktur pentadbiran. Yang kedua, perbezaan daripada kurikulum. Dan yang ketiga, sistem pentaksiran dan peperiksaan. Dan manakala yang keempat, pendekatan program inovasi. Contohnya, Johor memberi fokus kepada pembangunan program tahfiz Tibet yang menggabungkan hafazan Al-Quran dengan kemahiran teknikal, manakala Selangor lebih menumpukan kepada konsep pendidikan digital melalui smart classroom. Jadi secara keseluruhannya, kedua-dua negeri mempunyai kekuatan tersendiri dalam sistem pendidikan Islam. Johor menonjol melalui tradisi pendidikan agama yang kukuh serta usaha mengintegrasikan pendidikan tahfiz dengan kemahiran teknikal. Pendekatan ini memberi nilai tambah kepada pelajar kerana mereka bukan sahaja menguasai ilmu, malah memiliki kemahiran yang boleh digunakan di dalam sektor pekerjaan. Sebaliknya, Selangor menunjukkan kelebihan dalam aspek inovasi, teknologi, digitalisasi pendidikan. Penggunaan teknologi secara meluas membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, untuk cadangan penambahbaikan, berdasarkan perbandingan yang dilakukan, pertama, kerjasama antara negeri perlu diperkukuhkan supaya amalan terbaik dapat dikongsi bersama. Yang kedua, penggunaan teknologi pendidikan perlu dipertingkatkan secara menyeluruh. Platform pembelajaran digital, bahan interaktif dan sistem pengurusan pembelajaran. Dan untuk kesimpulannya, sistem pendidikan Islam di Johor dan Selangor mempunyai banyak persamaan dari segi matlamat, struktur asas pentadbiran serta usaha membangunkan generasi Muslim yang berkualiti. Namun begitu, terdapat beberapa perbezaan yang menjadikan kedua-dua negeri ini mempunyai identiti dan keunikan sendiri. Jadi perbezaan ini bukanlah satu kelemahan, sebaliknya menjadi kekuatan yang menunjukkan kepelbagaian pendekatan dalam memajukan pendidikan Islam di Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.